Korang tahu tak, statistik terbaru tunjuk geng B40 sebenarnya lagi ramai ada rumah sendiri berbanding dengan geng M40. Gaji M40 ni nampak je banyak, tapi realitinya menangis bila tengok harga rumah. Okey, macam ni cerita dia. Pemaju kena bina perumahan kos rendah untuk B40, tapi kos barang binaan makin menaik. Jadi macam mana dorang nak cover atau untung? Dorang markup harga rumah pasaran terbuka. Siapa yang beli rumah pasaran terbuka? Geng M40. Maksudnya korang yang gaji tengah-tengah ni secara tidak langsung tengah subsidi rumah orang lain. Lepas tu kerajaan cakap belilah rumah mampu milik. Memanglah harga mampu milik. Harga 300 tapi lokasi jauh ke Ceruk Alam. Hari-hari jam, sejam, 2 jam nak pergi kerja, tak kira lah meredah jam kat Lebah Kelang ke atau sangkut kat highway area JB dan Iskandar Puteri sana. Tol lagi, minyak lagi. Bila kira balik kos ulang alik, baik sewa je dekat bandar. Itulah realiti M40 tersepit tengah-tengah. Jadi, apa pilihan M40? Nombor 1, manfaatkan skim macam step up financing kalau korang layak. Nombor 2, cari rumah subsil, rumah terpakai ataupun rumah second hand dekat kawasan matang dan harga masih masuk akal. Jangan je kita asyik ikut trend beli rumah baru dari pemaju. Korang pula macam mana? M40 yang tengah pening kepala nak belikan rumah? Cuba luahkan perasaan korang kat komen bawah. Nak tahu juga korang tim beli subsale ke? Tim sanggup hadap jam hari-hari. Nama saya James. Apa-apa yang nak dibincangkan, bincang je di komen bawah ataupun drop me a message, text, call me.